Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey lah guys, hari ni aku baru je balik daripada Monster punya event, iaitu minggu terakhir event Monster pada hari ni, untuk mendapatkan kad yang terakhir, kad rekaan ketiga Fiesta yang terakhir, macam yang korang nampak dalam gambar ni. So dia akan berakhir pada esok lah. So kalau korang nak dapatkan kad ni, korang kena esok adalah minggu terakhir untuk dapatkannya. Okay. So macam biasa, pembelian korang kena beli dari bernilai RM40 lah. So ini adalah few item yang aku beli RM40. T-shirt dia bernilai RM10, nanti aku akan review. Dan arena mat aku beli satu lah RM20. So total dekat sini ada RM50. Dan aku dapat satu kad Fiesta yang ketiga guys. Aku akan review arena mat dia. Sekejap bagi aku buka arena mat dia. Ini arena mat dia yang terbaru geng. Dia arena mat half mat lah, orang panggil half mat kalau korang nampak. So ada Suri, ada ni, ada Taufan. Macam yang aku suspect lah. So aku sebenarnya aku salah dapat Ini apa yang aku dapat, dan ini apa yang dia bagi gambar. Sepatutnya aku dapat dari ni. Itulah aku rasa salah macam ni dengan packaging. Tapi tak apalah. Tapi tak apalah. Aku rasa kuasa 7 pun ni not bad lah. Memang nice jugalah kan. So kita letak sini. Baju aku beli untuk anak aku, RM10 je guys. RM10 memang okey lah. Right. Ni baju aku RM10 juga guys. Memang dorang buat sale RM10. Baju Papa Zola memang nice gila lah kan. Yang terakhir yang aku rasa korang tunggu-tunggu ni lah dia guys. Kad kita Fiesta yang ketiga. Fiesta daun geng. Aku rasa memang nice gila lah. Ini aku rasa antara kad awesome yang paling cantik lah, paling nice Monster pernah buat bagi aku. Memang nice gila lah. Tak tahu apa yang korang nampak lah, tapi bagi aku kad ni memang foil dia memang kemas, memang cantik. Detail pun detail, memang awesome lah. So ini adalah dua kad yang sebelum ni. Korang boleh tengok 92, 91. Dan sini API daun. So kad daun ni dia buat foil So memang cantik lah, terbaik lah Monster. Ini memang kad awesome favourite aku setakat ni lah. So itu je guys. Jumpa lagi di next video. Ciao.